Pelakon Kamal Adli mengakui dirinya kini tidak mempunyai tempat untuk meluahkan segala yang terbuku di hati. Disebabkan itu, dia lebih selesa memendam perasaannya sendiri. Menurut Kamal, ketika ini dia banyak bercerita dan meluahkan perasaan hanya kepada Allah. Saya memang tiada orang nak mengadu atau bercerita tentang masalah. Ketika ini saya hanya bercerita kepada Allah sahaja. Saya bukan nak buat cerita best, tetapi itulah hakikatnya. Itulah yang mak ayah saya ajar selama ini. Sebab itu juga saya memilih untuk diam dan tidak membuka aib sesiapa. Saya berharap kepada orang di luar sana untuk mendoakan yang terbaik buat saya, katanya. Kamal berkongsi perkara itu ketika ditemui di majlis sidang media drama Bahagia yang tertangguh baru-baru ini. Katanya lagi, meskipun emosinya agak terganggu, dia tetap berusaha kekal profesional dan memberikan fokus sepenuhnya ketika bekerja. Sudah tentu ia sedikit sebanyak mengganggu emosi saya ketika bekerja. Namun saya tak boleh nak tersekat di situ sahaja. Nanti ia akan mengganggu pekerjaan saya. Lagipun saya bekerja dengan orang ramai. Saya cuma berharap agar kalian dapat mendoakan yang terbaik buat saya dan keluarga. Saya bukan nak minta simpati daripada orang ramai. Saya nak hidup gembira, begitu juga dengan anak dan isteri saya, ujarnya lagi. Masih guna peguam berhubung dengan Ukasha. Ditanya sama ada dia masih berhubung dengan anak dan istrinya yang juga pelakon Ukasha Sendros, Kamal memaklumkan komunikasi antara mereka masih perlu menggunakan hikmat peguam. Komunikasi di antara kami masih sama seperti ini. Kami masih perlu menggunakan perantara. Tak mengapalah mungkin merajuk perempuan tu agak lama. Proses nak jumpa anak pun agak sukar sedikit ketika ini. Segalanya perlu melalui proses yang telah ditetapkan. Saya juga sebenarnya tak tahu sangat tentang proses perundangan ni. Namun saya ikut sahaja segala yang telah ditetapkan. Apapun, saya gembira melihat Ukasha sedang sibuk bekerja dan menjaga Haura akhirnya. Terdahulu, krisis rumah tangga Kamal dan Ukasha sampai ke kemuncak apabila Ukasha atau nama sebenarnya Nick Zaris Ukasha Sendros Nixin memfailkan permohonan cerai terhadap Kamal di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan pada 1 Oktober lalu. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 November 2021 dalam majlis pernikahan di Janda Baik Pahang dan dikaruniakan seorang anak perempuan, Haura Ukaira, kini berusia 19 bulan. Bukan untuk nak saya nak selamatkanlah apa yang memang tanggungjawab saya. Saya nak say thank you so much to my coach yang semua orang ingat saya perlukan seek for help and also things like that. Yes, I did. I dengar apa korang punya orang kata nasihat and also untuk calm myself. Okay. And especially, I nak cakap siapa been supporting me throughout everything, my ups and downs. And especially yang jadi recently ni. Okay. So, saya rasa I'm here today. This thing, saya kena take responsibility. Okay. To the action yang I dah buat. Saya nak minta maaf kepada semua yang dah menonton video saya sebelum ni. Gambar-gambar ataupun caption yang dah mengundangkan kemarahan semua orang. Yang mengundangkan keaiban sesiapa pun, saya tak berniat langsung. Saya minta maaf. Saya tak patut talking about my marriage in public. That was wrong. I admit it was wrong. So yeah, masa tu mungkin saya tak fikir panjang. I was angry, I was too sad and I was too tired. So I reacted emotionally. Again, saya tak cakap benda tu alasan untuk saya berbuat demikian. Bukan alasan. Sama sekali bukan alasan. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. So, saya rasa saya patut handle benda ni differently. Maksudnya lagi more maturely, more privately. Okay, tapi saya terbuat benda yang saya tak fikir panjang. Saya minta maaf.
And also to my family, saya nak minta maaf sangat-sangat. Okay, that has caused pain and also embarrassment. I'm truly sorry. Okay, especially to my mom, saya minta maaf. Dia ada dengan saya all the time. Okay, and yeah. Moving forward, okay, moving forward kita ke depan. Kita bukan nak ke belakang, kita nak ke depan. Apa yang dah jadi tu, jadi saya rasa kita ke depan, saya dah minta maaf, saya dah rasa benda ni memang kesilapan daripada saya. Saya tak patut kongsi apa-apa benda yang private. Jadi saya rasa saya nak focus on myself, rebuild myself to become a better person, to become a stronger woman, and also paling penting, to become a better mother. Okay? Like semua human being, I'm learning. So this progress saya. Saya learn, saya heal. And of course, I'm taking things one step at a time. To those yang mendoakan kebaikan saya dan juga keluarga, terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu macam mana saya nak balas jasa korang. Jujur saya cakap, saya sentiasa doakan kebaikan dan juga kesenangan kepada semua yang menonton video ni sekarang. Okay? Jujur saya kata saya minta maaf. Dah tak ada apa untuk saya bercakap. Saya rasa saya takut kalau saya membebel lagi, saya takut salah cakap lagi. Saya nak minta maaf. Betul-betul minta maaf from the bottom of my heart. I'm really, really sorry. What I did was wrong. Yeah. Assalamualaikum.